Okey, kita nak sambung discussion kita. Topik ni asid dan alkali. Jadi dia ada rasa dia untuk kita tentukan asid dan alkali ni. Dan dia ada pH dia. Okey. Okey, ni boleh baca nanti. Okey, ini contoh je. Contoh dia, okey. So asid ni contoh dia asid hidroklorik, cuka, rasa dia masam. Okey, alkali contoh dia larutan natrium hidroksida, air sabun. Okey, asal usul asid dia. Perkataan berasal daripada perkataan Latin. Bermaksud masam. Okey, kalau alkali daripada Arab bermaksud abu tumbuhan. Okey, yang ni dia ada eksperimen. Okey, nilai pH untuk asid dia bawah daripada 7. Maksudnya nilai pH ni kita kena letak, dia ada kertas dia untuk kita tahu macam ni, kertas litmus ni. So bawah ni dia akan ada, kita tentukan asid dengan alkali ni berdasarkan rasa dia, sifat dia. Asid ni macam menghakis lah. Dia hakis kulit kita, maksudnya dia buang kulit kita. Dia very dangerous. Okey, kertas litmus kalau asid dia warna merah, kalau kalau alkali dia warna biru. Okey, logam nanti dia akan ada tindak balas dia. Yang ni sifat-sifat asid dan alkali. Okey, pH dia kurang daripada 7. Kalau 7 tu dia neutral, dia tengah-tengah. Okey, kalau alkali dia lebih daripada 7, rasa dia asid masam. Sifat dia menghakis, tukarkan kertas litmus biru kepada merah, bertindak balas dengan logam menghasilkan gas hidrogen. Okey, alkali nilai pH dia lebih daripada 7, dia rasa pahit, dia menghakis. Tukarkan kertas litmus merah kepada biru, dia bertindak balas dengan logam. Okey, satu lagi asid ni dia bertindak balas dengan air. Yang ni tak ada air, dia tak bertindak balas. Bila ada air baru dia bertindak balas. Sama juga dengan yang ni. Okey, ni nanti boleh baca. Ni contoh-contoh dia. Okey, bahan yang berasid contoh dia cuka, lemon yang masam-masam. Beralkali, sabun, ubat gigi ni pahit tapi janganlah rasa. Okey, yang ni kita boleh test dia. Ada banyak-banyak ni kat sini. Phenolphthalein, penunjuk semester, metil jingga, kertas litmus biru, kertas litmus merah. Ni reaction dia lah. Reaksi dia apa yang akan berlaku. Okay, kita letak tu untuk kita tentukan solution tu, bahan tu dia asid ke, neutral ke, alkali. So bergantung lah apa yang kita guna. Okey, yang ni eksperimen. Mungkin nanti buat dekat sekolah. Kegunaan asid dan alkali. Ada kegunaan dia. Contohnya asid kita guna untuk buat asid lah. Untuk minuman bergas. Sebab tu tak bagus sangat kita minum. Bateri kereta, jeruk. Okey, alkali, sabun, baja, pil, antasid, deterjen. Okey, dia ada proses yang dinamakan penetralan. Penetralan ni asid kita campur dengan alkali, campur dua dia menghasilkan garam dan air. Ini contoh reaksi dia. Asid hidroklorik campur natrium hidroksida, dia akan jadi natrium klorida campur air. So dia akan, nampak tak yang ni? Natrium dulu, lepas tu klorik ni klorida. Asid sulfurik campur kalsium hidroksida, dia akan jadi kalsium sulfat. Kalium sulfat. So apa yang jadi ni, dia ambil nama yang kat depan ni, belakang ni ikut nama asid dia. Okay, kalau klorik, klorida. Sulfurik, sulfat. Nitrik, nitrat. Okay, aplikasi penetralan. Yang ni lah penetralan. So bila kita makan, bakteria akan menghasilkan asid kat gigi kita. So kita guna ubat gigi, which is alkali, untuk menetralkan balik gigi kita. Sebab tu kena rajin gosok gigi. Okey, pembersih muka dia alkali. So dia punya toner dia asid. Okey, lepas tu yang ni tanah yang berasid dapat dirawat dengan menabur kapur. Dia warna putih untuk neutralkan tanah tu balik. Okey, yang ni softener asid. Okey, yang ni bahan buangan berasid ni dia mesti dirawat dengan alkali sebelum dibebaskan. Kalau tak nanti dia akan membuatkan
pencemaran air lah kita panggil. Haiwan kehidupan air akan mati, ataupun kalau manusia minum air tu, guna air tu, dia akan allergy. Okay, that's all.